Bila bercakap tentang model phone Redmi Note series, first thing yang terlintas semestinya adalah phone yang harga mampu milik tapi specs yang memang berbaloi gila. Cumanya dia punya common issue untuk phone yang jenis mampu milik dan juga mid-range macam ni adalah bila dia pakai lama tu memang akan ada isu dari segi dia punya screen tu ke ataupun motherboard dan sebagainya tiba-tiba off sendiri, dan tak sure lah sama ada ini masalah daripada software ke hardware dia ke motherboard ataupun maybe bateri dah degrade. That's why kali ni Xiaomi offer untuk Redmi Note 15 Pro Plus 5G yang terbaru ni diorang bagi 2 tahun extended warranty untuk screen dan juga bateri sekali. Dan boleh expect lah yang phone ni makin lama makin tahan lasak berbanding dengan last year punya model. Okay, benda pertama yang aku perasan bila pegang smartphone ni adalah dia ada satu rasa yang susah nak explain tau. Macam mixed feeling sikit. Dia tak berapa berat sangat dan boleh rasa lah yang frame body dan juga dia punya bahagian texture tu lebih padat and solid. Jenis tak kosong lah orang kata kan. Lepas tu kalau perasan dia punya size ratio tu dah macam iPhone. Jenis lebar display dengan saiz 6.83 inci AMOLED dan juga refresh rate yang tinggi. Dalam masa yang sama dia punya kecerahan nits brightness pun agak tinggi sehingga 3200 nits. Yang ni memang best lah untuk korang nak guna dekat indoor ataupun outdoor. And for this model actually aku nampak yang Xiaomi bagi satu approach yang agak berbeza, which is kalau biasanya phone-phone mid-range ni kita tak guna dalam masa lama sebab dia punya degradation battery and then tak apa nak tahan lasak sangat apa semua kan. This one dia berbeza. Sebabnya aku nampak yang phone ni at least lah mungkin boleh gunakan dalam masa 3 ke 6 tahun tu steady lagi. Disebabkan oleh ada beberapa perkara yang Xiaomi dah buat dekat Note 15 Pro Plus 5G terbaru ni. Aku perasan apa yang buatkan smartphone ni boleh tahan lama sikit penggunaan adalah disebabkan oleh dia punya ketahanan lasak tu sendiri untuk hadap rutin harian korang tu. Misalnya macam paling common lah terjatuh kat lantai ke apa ke semua kan. Kadang dah jaga baik-baik pun tapi still ada jugalah risiko untuk benda tu nak jadi kan. Dan lagi kalau anak kita main phone ke dia baling ataupun termasuk dalam air, kena hujan dan sebagainya, dan benda ni memang common issue untuk phone tu akan ada masalah. Disebabkan oleh itu aku nampak yang Redmi terbaru ni memang boleh hadap semua benda tu sebabkan dia punya body belakang saja gunakan high strength fiberglass. Skrin depan dia pula gunakan Gorilla Glass Victus tu yang biasanya kita akan jumpa pada segmen phone yang premium harga yang lebih mahal. Tapi Xiaomi boleh letak pada Redmi dengan harga mampu milik ni. Dan aku difahamkan juga yang dekat bahagian dalam smartphone ni sendiri pun ada Redmi Titan structure. So senang nak faham, frame body dia protect motherboard lah. So terjatuh ke terhentak ke apa semua, smartphone ni masih boleh survive lagi. Aku sendiri pun macam questioning sebenarnya kalau smartphone ni dikatakan tahan lasak dan luar dia mungkin tak nampak lah ada kerosakan ke kemek ke yang teruk sebagainya. Macam ni pula dekat bahagian dalam dia kan. Sebab biasanya phone-phone macam tahan lasak ni dalam dia mungkin dia tak protect sangat. Tapi Redmi ni dia bagi approach yang berbeza sikit. Dia protect luar dan juga protect dekat bahagian dalam sekali. So dua-dua dipastikan lebih lasak. Dan aku difahamkan juga yang smartphone ni sebenarnya dia dapat sekali tahu dengan SGS Premium Performance Certification. So dapatlah 5 star untuk drop, crash dan juga bend resistant. So aku ada try jugalah buat drop test beberapa kali dekat smartphone ni. And bear in mind, ini drop test untuk imitate real life scenario tau. Jangan expect yang aku baling dan juga hempas kuat hati pula. Kalau macam tu, carbon fiber pun boleh berkecai kan. So aku rasa untuk kebanyakan situasi daily use kita, inilah caranya kalau phone ni terjatuh, rosak dan sebagainya. Dia bukannya macam situasi di mana kita purposely nak hentak dia ke, nak lepaskan kemarahan. Itu mungkin benda-benda yang lain lah. Tapi biasanya kalau phone-phone jatuh ni sama ada keluar daripada poket ke, ataupun mungkin terjatuh daripada atas meja dan sebagainya. Benda-benda common lah. So untuk itu memang aku dah test phone ni memang lasak. Dan phone ni bukannya demo unit ke test unit ke, bukan. Ini adalah retail unit di mana phone yang boleh digunakan macam biasa dan phone yang korang semua akan dapat nanti. So sama je unit macam aku guna sekarang ni dan aku test. And yes, setakat ni untuk personal test aku, phone ni memang lasak. Sebabnya lepas beberapa kali jatuh memang sebenarnya phone ni masih okey dan berfungsi dengan sangat baik. Dia punya speaker, kamera dan display pun still intact dan boleh touch macam biasa. Kemudian aku ada proceed jugalah sumbat smartphone ni dalam pasir halus dan biasanya macam ni dia akan merosakkan lah bahagian-bahagian komponen kecil, contohnya speaker, port dan sebagainya kan. And surprisingly lepas aku goncang box ni sekuat hati and keluarkan phone ni dan terus bilas guna air sampai bersih, dia masih okey lagi macam biasa. The reason why kenapa smartphone ni boleh survive dekat semua testing aku tadi adalah disebabkan dia punya IP rating. Yes, smartphone ni ada 4 jenis IP rating. IP66, 68, 69 dan juga 69K. 69K ni macam extra sikit sebab dia boleh survive various extreme condition, terutamanya kena air menjelam 2 meter dan juga kalis, habuk dan debu. Cumanya macam kesan scratches ke dan dekat body tu obviously sebab kesan jatuh kan. Itu memang benda yang kita tak nak elak. Tapi dekat display dia memang setakat ni tak ada cala yang
yang ketara. Mungkin disebabkan oleh penggunaan dia punya screen protector. So kalau cabut tu mungkin akan ada risiko sikit, tapi dia tidaklah merosakkan terus. And padahal macam-macam jadilah dekat smartphone ni sebenarnya kan. Dan selain daripada ketahanan lasak pada smartphone ni, another improvement yang Redmi buat lagi pada model baru ni adalah dia punya bateri. Yes, bateri dia kali ni memang besar gila. Untuk model baru ni memang digunakan 6500 mAh silicon carbon bateri. Kapasiti yang jauh lagi besar tapi body tak tebal. Rasa macam phone ni tak possible dia ada bateri yang besar tau. Sebab lebih kurang sama je macam model sebelum ni. And then bateri dia kali ni memang lebih tahan lasak sebab boleh tahan sampai 1600 kali charge cycle sambil boleh maintain bateri health yang tinggi 80% and above. Matematik mudahnya kalau sehari korang charge sekali bersamaan dengan 4 tahun lebih juga untuk bateri ni boleh kekal optimum. Tapi andai kata korang yang jenis memang hard use gila, sehari mungkin charge sampai 2-3 kali sebab main game lenjan kau-kau apa semua. And in case dalam masa 4 tahun bateri health pada smartphone ni dah drop dalam 80% dan juga ke bawah, jangan risau sebab memang Xiaomi ada package untuk tukar dan juga replace bateri dia secara percuma je. Less than 4 years kalau bateri health tu dah drop kau-kau. Tapi aku rasa tak possible lah bateri health pada phone Redmi ni akan drop below than 80% sebab diorang dah promise battery cycles yang tinggi kan. So aku rasa at least 4 years and above baru dia akan drop that level of battery health yang rendah. So itu something yang agak promising lah pada phone Redmi baru ni. Bukan itu saja, dari segi charging pun aku nampak yang Xiaomi bagi all out dengan 100W hypercharge, memang sangat laju dah tu. And support juga sekali dengan wired reverse charging 22.5W. Maksudnya smartphone ni dia ada capability untuk charge device lain, misalnya macam earbuds ataupun charge phone lain juga. So boleh jadi macam ala-ala power bank emergency lah untuk Redmi phone baru ni kan. Satu perkara lagi yang aku nak sentuh adalah pasal dia punya setup kamera baru ni. Aku dah try kebanyakan untuk gambar waktu siang as expected, yang kamera dia boleh deliver sharper image dengan detail yang sangat baik. Nak lagi padu korang boleh gunakan yang Ultra HD mode dia ni. So dia akan fully utilize 200MP main camera yang ada, so that korang boleh edit dan juga crop, still boleh dapat higher quality image yang korang nak. Selain dari itu, pilihan zoom dia pun memang lebih fleksibel dengan 5 focal length yang korang boleh pilih, dan UI kamera dia bagi aku quite smooth bila kita nak zoom in dan juga zoom out dekat kamera. Tak ada lari pun bila tukar lens tu. So dia memang boleh konsisten dekat situ. And instead of setup kamera yang banyak tapi spek dia mediocre, Redmi bagi dual camera setup tapi all out dekat satu sensor 200MP yang lebih versatile dengan various focal length dan juga zoom yang smooth. So ini satu plus point lah untuk kamera dia. Walaupun tak power sangat tapi at least dia cukup baik. Satu perkara lagi sebelum aku lupa adalah pasal performance dia. So smartphone ni dia gunakan chip Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4 dengan setup 12GB RAM dan juga 512GB storage. Setakat hari ni aku dah cuba banyak benda dekat smartphone ni, memang dia tak ada hal nak handle dari rutin kita. Misalnya macam kita nak gunakan social media ke, banyak buka apps, multitasking dan macam-macam lagi. Even nak gaming pun setakat ni okay. Cuma nak gaming yang heavy gila tu memang korang faham-faham lah, itu flagship level punya performance. Mungkin support lah. This one mungkin dia ada limitation sikit lagi untuk yang AAA games. So dia untuk game yang biasa-biasa tu boleh je dia handle dengan baik. Sebabnya aku rasa dari segi dia punya run playing and thermal management pun cukup bagus sebenarnya. Tak cepat sangat panas walaupun lama gak aku try main game dekat smartphone ni. And one more thing, dia punya speaker pun memang kuat gila kot. Korang boleh play sampai maximum 400% dia punya max volume. So dengan stereo speaker setup macam ni, memang kau-kau lah bunyi dia. Tapi tak boleh kalahkan lah bunyi dekat dia punya satu lagi sub brand tu, iaitu Poco F8 Ultra. Lagi sedap lah dengan subwoofer semua. Yang ni kira okey dah. So untuk sebuah mid range yang durability dia bagus dan juga tahan lasak, display cantik, speaker pun power dengan decent camera, and bateri tahan lama dengan charging yang laju, aku rasa ini satu approach yang a bit different daripada Redmi dekat Note 15 Pro Plus 5G ni. Sebabnya aku nampak yang software support dia pun dah memang good enough, boleh pakai lama dengan 4 tahun OS update dan juga 6 tahun security update, which is untuk phone mid range jarang tau dapat software update lama macam tu. Tapi Redmi boleh offer lah dekat model baru dulu ni. That's why aku rasa yang Redmi Note 15 Pro Plus 5G ni boleh masuk lah dalam top list korang untuk phone dengan budget sekitar dalam 1600 dan juga ke bawah. So harga dia sekarang ni adalah RM1,699 untuk varian 12GB dan juga 512GB storage. Kalau korang pre-order daripada 16 sampai 21 Januari ni, boleh dapat free Redmi Pad SE 87 inci dan juga cover yang nilai RM748. So ini memang sangat berbaloi dah untuk Redmi Note 15 Pro Plus 5G ni. Oh, sebelum aku terlupa, actually harga yang di offer tadi tu adalah harga untuk yang 256GB tau, tapi diorang bagi free upgrade kepada 512GB terus, which is korang dapat terus lah varian paling tinggi untuk harga yang varian rendah tadi. Bukan tu je, Xiaomi Malaysia pun bagi free gift sekali kalau korang pre-order untuk tarikh yang disebut tadi lah. So itulah aku rasa antara yang berbaloi juga untuk korang dapatkan Redmi Note 15 Pro Plus 5G dekat market Malaysia. Kalau korang nak upgrade phone daripada Redmi Note series lama, ini waktu yang sesuai untuk upgrade kepada model yang terbaru ni. Okay?
Nice.